Saya biasa yang saya kata saya pergi Tiuntok punya trip. Tiuntok punya trip ni dia special sikit sebab kita pergi bukan untuk bisnes. Seminggu kita pergi makan angin dah. Semuanya makan angin. Semua tempat dia bayar. Ya. Hak tu memang betul-betul. Saya tak biasa pergi di sana. Pergi berjalan betul-betul. Pergi berjalan tengok. Tak biasa. Tak tengok barang apa dah. Tak tengok barang apa dah. Sebab apa trip tu memang dia dibayar apa semua. Hotel 5 star duduk. Satu orang bajet dah RM10,000. Tu dia. RM10,000. Berapa orang? Kami pergi lebih kurang 30 lebih. Ui, banyak. Grup saya Muslim ada 10 orang. Seluruh Malaysia Muslim ada 10 orang. Ada semua, ada Cina, India apa semua campur-campur. Dari semua dari Malaysia? Semua dari Malaysia. Ya. Lepas tu kami ni hak Muslim ni, kami naik satu van. Sebab kami senang nak pergi roti makan tahu mana. Ya. Kami pergi Stone Forest. Kami pergi Banak Kuming. Kami pergi naik dia punya ni. Saya ada pengalaman masa tu. Ya. Naik cable car. Bayangkan cable car tak ada kabin. Hanya besi duduk digantung tu. Saya dengan kawan saya. Oh, macam mana? Duduk tu banyak. Duduk kaki duduk juntai tu. Nampak tu. Sikit punya tinggi tu. Tinggi ya. Kuming ni dia satu banak tanah tinggi. Kita kata kalau kata Malaysia ni macam dengan Cameron Highland lah. Geli tempat kaki. Geli tapak kaki tu. Saya ni satu kelebihan saya. Saya tak takut tinggi. Oh. Sebab menara Lok Stark tu saya biasa duduk atas menara Lok Stark bucu tu. Saya tangkap gambar orang terjun base jump. Tapi kita tengok tu rasa satu pengalaman baru lah. Tak gaya apa rasa no. Tak gaya apa tapi bagi orang, wih lagu tu. Terkejut lah. Orang Kuming ni kebanyakannya tak pernah tengok laut. Masa jauh. Dia sangat jauh. Dia ada 2,000 km daripada laut. Orang yang tak pernah keluar memang tak pernah tengok laut. Semua hidup tengah tengok pun dah. Di tengah-tengah dia banak ni tu ada satu tasik. Tasik tu dia panggil laut. Tasik tu besar. Saya punya gambar tu. Kiranya background dia tu hak laut tu lah. Kawan saya tangkap gambar. Nampak macam laut lah. Nampak macam laut tu lah. Lepas tu